Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Wafa, pengulas TV PSS TV Juara pada hari ini. Pada 21 Mac 2025, Sekolah Menengah Kebangsaan Dr. Burhanuddin telah melaksanakan Majlis Watikah Pelatihan Badan Kepimpinan Sekolah terdiri daripada pengawas sekolah, pembimbing rakan sebaya, pengawas koperasi, pengawas pusat sumber suri, pengawas SPVT dan MPPA sesi 2025-2026 bertempat di Dewan Al-Helmi. Majlis membuka tirai dengan ucapan alu-aluan dan bacaan doa sebelum mempersilakan Tuan Pengetua Tuan Haji Muhammad Makrif bin Jaafar untuk merujak sepatah dua kata dan disusuli oleh ucapan perasmian dari Brig Jeneral Tuan Haji Syed Nasir bin Syed Mahadi, Komander Regimen 503 Askar Wataniah. Majlis disajikan lagi dengan tayangan montas oleh pihak multimedia sekolah serta penyerahan watikah kepada badan-badan kepimpinan sekolah. Majlis diteruskan dengan bacaan ikrar oleh ketua pelajar dan nyanyian lagu sekolah sebagai mercu bentuk Majlis Watikah Pelatihan Badan Kepimpinan Sekolah. Condong yang akan menongkat, rebah yang akan menegakkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.